Orang selalu tanya saya, kalau dah ada duit simpanan dekat ASB dan juga tabung haji, perlu lagi ke simpan emas? Jawab saya simple. ASB dan juga tabung haji bagi dividen. Tetapi inflasi ambil balik dividen tersebut. Contohnya sangat mudah. Kalaulah dividen kita dapat 4% ataupun 5% dalam masa 1 tahun, tetapi harga barang naik dalam kadar 8% ke 10% setahun. Jadi agak-agaknya dividen tadi tu cukup ke tak nak tampung untuk kenaikan harga barang tersebut. Dividen ASB dan juga tabung haji nampak memang angka dalam banknya adalah sama dan juga menaik. Tetapi kita kena ingat, kuasa belinya adalah menjadi semakin menurun. Kerajaan, dia boleh cetak duit seberapa banyak yang dia mahu. Bank negara boleh tambah supply seberapa banyak yang dia mahu. Tetapi emas ialah satu benda yang limited. Jadi kita ikut sajalah apa yang orang kaya-kaya buat. Orang kaya dia tak simpan duit banyak-banyak tetapi dia simpan aset. Antara aset yang orang kaya suka ialah aset dalam bentuk emas fizikal 999 seperti yang ada di hadapan tuan-puan ini. Sebab apa? Emas fizikal macam ni kita boleh beli sikit-sikit. Dan yang paling penting, kalau nak jual ataupun nak cairkan pun sangat mudah. Boleh sahaja bila-bila masa kita dapatkan cash. Sebab itu orang yang faham dia akan mula bertindak pada hari ini dan juga dia akan fikir, adakah aku ini selama-lamanya nak simpan duit yang mana semakin lama semakin menurun dan juga jadi yang penting sekarang ialah kita kena mula. Macam mana nak bermula? Tengok saja video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold pada hari ini.